Khianat kepada negara bukan saja berlaku dalam peperangan. Khianat kepada negara bukan saja berlaku dalam penjualan rahsia negara. Khianat kepada negara bukan saja berlaku bila rasuah berlaku. Khianat kepada negara bukan saja berlaku bila kuasa disalahgunakan. Khianat dalam negara dilakukan oleh pengguna diesel yang mendapatkan diesel subsidi menjualnya kepada negara yang memerlukan harga diesel yang lebih rendah daripada negara kita. Jadi kita nak tutup pintu khianat dulu sebelum kita lihat keberkesanan melaksanakannya. Kita akan lihat. Bila dah rentan 1 bulan, rentan 2 bulan, minyak kita tak dijual di luar, barulah kita boleh dapat volume sebenar. Volume sebenar yang diperlukan rakyat Malaysia. Dan inilah masa disiplin itu diperkekalkan kerana puluhan tahun diesel kita yang disubsidi tak sepenuhnya digunakan oleh golongan yang mahu menggunakannya. Kebanyakan digunakan oleh sindikator untuk menjualnya dalam pasaran yang mendapat keuntungan daripada subsidi. Jadi kalau tuan-tuan faham bahagian ni, saya tak mempromosikan kerajaan. Tapi 20 lebih tahun saya bekerja dalam media. Isu mengenai penyelewengan diesel adalah rahsia terbuka. Tapi tak ada siapa nak atasi dia. Tiada kesungguhan untuk mengatasinya. Setiap kali nak atasinya, kita kata, oh nanti marah orang yang menggunakan diesel dalam industri pengangkutan. Kita nak naikkan harga, nanti marah orang yang menggunakan diesel dalam industri kenderaan. Tapi kita tak pernah tahu perompakan yang dilakukan selagi kita bersifat sentimental. Kesian orang diesel, kesian orang diesel. Penyamun dan perompak diesel ni menikmati keuntungan yang sangat besar di atas sentimen ni. Orang politik mainkan sentimen. Naik orang diesel, naik orang diesel, naik orang diesel. Perompak berseronok. Kerana melindungi sentimen ini menguntungkan perompak. Perompak merompak diesel kita